Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Hana Hafia, dan rakan setugas saya, Mairin. di dalam Buletin TV SKK KLIA. Wadah informasi anda. #Cakna Kreatif dan Informatif. Hari ini, Jumaat 30 Januari 2026, suasana di SK Kompleks KLIA begitu meriah dengan penuh keberkatan apabila seluruh warga sekolah berhimpun di Dewan Sekolah bagi meraihkan sambutan Isra' dan Mi'raj 1447 Hijrah. Antara matlamat utama sambutan ini adalah untuk menghayati serta mengambil iktibar dan pengajaran tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj Rasulullah SAW. Hana, Isra' dan Mi'raj adalah antara peristiwa yang penting bagi umat Islam kan? Awak tahu tak apa maksud Isra' dan Mi'raj? Isra' ialah peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin dengan menaiki buraq. Majlis yang bermula seawal jam 8 pagi ini dengan bacaan doa bagi memohon keberkatan sepanjang program berlangsung. Seterusnya hari ini diperdengarkan alunan bacaan Al-Quran Surah Al-Isra serta bacaan terjemahan bagi memberi kefahaman yang lebih jelas kepada murid-murid. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tidak lengkap jika tiada ucapan daripada Encik Samsul Maidi, Guru Penolong Kanan Pentadbiran SK Kompleks KLIA. Seterusnya merasmikan majlis sambutan Isra' dan Mi'raj SK KLIA. Boneka apa? Solat dapat hadiah daripada Allah SWT. Sekarang, mari kita saksikan persembahan nasyid dan deklamasi sajak Isra' dan Mi'raj. Sambutan turut diserikan dengan pengusian rohani diteruskan melalui tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz Hanif bin Ibrahim yang menyentuh tentang hikmah peristiwa Isra' Mi'raj serta kepentingan menjaga salat. Okey, ayat kat depan ni yang kamu tengok ini adalah ayat yang mengisahkan tentang peristiwa Isra' Mi'raj. Okey. Berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey, sekarang peristiwa ini Nabi dekat mana? Asalnya Isra' ni. Kami juga sempat meninjau sejauh mana pengetahuan rakan-rakan tentang Isra' dan Mi'raj. Jom kita bersama Ufa untuk liputan seterusnya. Hai, saya Ufa. Apa itu Isra' dan Mi'raj ya? Jom kita tengok kawan. Isra' ialah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Mi'raj pula ialah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Apa pula peristiwa penting Isra' dan Mi'raj? Semasa Isra' Mi'raj lah Allah memerintahkan kita untuk solat 5 waktu sehari semalaman. Apakah pengajaran Isra' dan Mi'raj? Iktibarnya ialah kita wajib menjaga solat 5 waktu kerana solat itu tiang agama. Terima kasih. Kembali kepada Mairin dan Hana. Seperti biasa, tidak lengkap buletin kami tanpa liputan sesi petang. Jom kita bersama rakan setugas sesi petang untuk liputan yang seterusnya. Silakan. Terima kasih Hana dan Mairin. Assalamualaikum semua. Majlis sambutan Isra' dan
Mikraj juga turut disambut oleh murid-murid sesi petang. Lihatlah, semua murid telah berkumpul di Dewan Sekolah seawal 4:30 petang. Sambutan dimulai dengan bacaan doa oleh Ustaz Yusof dan seterusnya dirasmikan oleh Puan Nurmahani Muhtahar, guru penolong kanan petang. Majlis diteruskan lagi dengan tajwid ringkas Isra dan Mikraj oleh Ustaz Muhammad Faizal bin Sulaiman. Apa yang akan berlaku? Nabi sangat sedih. Kenapa Nabi sedih? Pada tanah yang luas itu adalah zikir, hasil daripada zikir umat manusia Nabi Muhammad SAW. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, majlis sambutan Isra dan Mikraj berakhir pada jam 5:30 petang. Sekian sahaja daripada kami. Kembali kepada Hana dan Myrin. Bye! Jelas sekali program ini bukan sahaja menyeronokkan, malah memberi banyak ilmu dan pengajaran kepada semua murid tentang keagungan peristiwa Isra dan Mikraj. Dengan ini berakhirlah majlis sambutan Isra dan Mikraj pada hari ini. Semoga semua murid SK Kompleks KLIA rajin solat, berakhlak mulia dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Dengan ini berakhirlah Buletin TV SKKLIA pada kali ini. Jangan lupa klik butang like dan subscribe channel TV SKKLIA Official sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Cuba lagi yang episod akan datang. Bye.